Pembangkang dan Yang Berhormat Aqilah Hasha selaku pembangkang pertama. Saya yakin dan pasti para pendebat telah faham tentang peraturan serta tata cara yang termaktub bagi perdebatan ini. Kedua-dua pasukan diingatkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia merupakan bentuk eksploitasi moden. Sidang Dewan yang berbahagia, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Farahi untuk memulakan ucapan. Dipersilakan. Cuba suara. Warga Dewan yang mulia, dalam usul hari ini, Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia adalah bentuk eksploitasi moden perlu untuk kita terima. Baiklah, pertama sekali, elok kiranya kita ketahui terlebih dahulu apakah sebenarnya maksud dalam setiap fragmen usul perdebatan. Fragmen pertama perdebatan hari ini merupakan budaya hasil daripada Dr. Gracia Francia, ahli lembaga Kementerian Kesihatan Republik Indonesia, menggariskan keadaan budaya hasil adalah cara hidup menormalisasikan kerja berlebihan, mengagungkan kesibukan dan bekerja tanpa henti demi mencapai kejayaan pantas. Belia, menurut Kementerian Belia dan Sukan, golongan remaja ke arah dewasa yang berusia 15 hingga 40 tahun. Eksploitasi pula, menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, merupakan perbuatan atau tindakan mengambil kesempatan secara tidak adil terhadap pihak lain atau keadaan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Moden merupakan perkara yang berkaitan masa kini dan terbaharu. Mari kita lihat konsep perdebatan, di mana konsep perdebatan budaya hasil. Budaya hasil hari ini bukanlah satu keadaan kerja keras semata-mata, tetapi sudah menjadi norma kehidupan generasi muda, di mana hari ini belia sekarang hidup dalam keadaan sentiasa perlu produktif, sentiasa perlu improve diri dan sentiasa perlu ada pencapaian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana ciri-ciri budaya hasil ini telah digariskan dalam makalah Trend Persekitaran Sosial Generasi Z, Pertanggungjawaban terhadap diri sendiri daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, menggariskan keadaan hari ini produktiviti dijadikan gaya hidup berlebihan, di mana dalam keadaan ini bukan lagi bekerja untuk keperluan tetapi hidup mereka sendiri, yang mana ada keadaan side hustle, personal branding, kepelbagaian sumber pendapatan dan networking berterusan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kehidupan muda dipenuhi dengan tuntutan produktiviti melampau inilah keadaan eksploitasi moden yang kami ingin bawakan. Sebab itu, keperluan budaya hasil hari ini yang menjadi pengukuran adalah melalui daya saing global dan kejayaan, pembangunan diri dan kemahiran dan penyampaian mobiliti sosial yang telah bertentangan dengan ciri pemikiran generasi Z yang hari ini tak nak dipijak, mahukan sesuatu yang cepat, selesa, tidak boleh ditekan dan fleksibel tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam kalangan belia hari ini, kami melihat generasi untuk kami skopkan adalah generasi Z yang lahir pada tahun 1994 sehingga 2010 yang diklasifikasikan sebagai digital native ataupun strawberry generation warga Dewan Yang Mulia. Kenapa hari ini kami pilih generasi Z? Kerana generasi inilah yang membesar sebenarnya dalam ekonomi digital dan sentiasa dihujatkan kerana sikap lantang mereka dalam bersuara. Pernahkah anda terlihat bahawa hari ini jika kita tanyakan kepada saudara-saudara kita di sekolah, lepas SPM anda nak jadi apa? Anda nak jadi influencer, nak jadi YouTuber seperti Alif Irfan. Tetapi apakah keadaan hari ini mereka berjaya mencapai keadaan itu? Tidak pun warga Dewan Yang Mulia. Malah mereka perlu untuk laksanakan side hustle yang
berlebihan untuk mencapai kejayaan yang mereka inginkan. Jadi, bentuk eksploitasi moden hari ini adalah satu keadaan transisi kepada keadaan beradaptasi. Saya tahulah hak saya biar kami usahakan sendiri dan buktikan kejayaan yang mana hari ini adanya majoriti terjun ke bidang seperti freelance ekonomi yang mana hari ini lebih mudah dan lebih terkenal untuk mereka gariskan. Kenapa hari ini ia adalah model? Sebab dahulu bentuk eksploitasi ini sudah ada perlindungan. Contohnya hari ini kepada keadaan kerja berlebihan tanpa bayaran, kaya kerja di luar skop bidang dan sebagainya, warga dewan yang mulia. Keadaan bentuk eksploitasi moden ini adalah keadaan tanpa perlindungan yang mana hari ini berdasarkan status quo semasa laporan daripada platform Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung telah mencatatkan bahawa hari ini generasi Z merupakan generasi yang paling tinggi dalam lompat kerja dengan peningkatan 29%, mengalami tekanan dalam bidang kerja 45% dan perubahan kerjaya dalam 19%. Yang mana pada akhirnya apabila mereka ini lompat kerja dan sebagainya, ada peningkatan kepada 12% kadar taraf hidup yang stabil dan kepada keadaan tidak stabil sebanyak 27% warga dewan yang mulia, berbeza sangat nisbahnya, dan 40% selebihnya mengalami tekanan mental, psikologi, tekanan kecemasan dengan 18,000 kes penempasan. Yang mana hari ini menjadi keterdesakan dalam usul adalah untuk kami cerita bahawa ketidakstabilan hasil dalam memberangsangkan ini menjerat pembangunan diri berlebihan melalui cara yang membebankan warga dewan yang mulia. Kes kerajaan mudah. Kami nak cerita bahawa hari ini keadaan konstruktif pemikiran Gen Z yang tidak selari dengan keperluan budaya hasil sebenar menyebabkan hari ini kita tak dapat capai matlamat kesejahteraan pembangunan Gen Z yang sebenar. Sebelum masuk hujah perdana, sila satu. Datuk, kenapa anda tak pernah gariskan pemisah antara kita nak bezakan belia ini bekerja keras atau budaya hasil? Respon? Hari ini di saat kita cerita masalah yang berlaku dalam ekonomi semasa, tekanan kos sara hidup dan sebagainya, itulah perkara yang menjadi garis pemisah hari ini mereka bekerja berlebihan ini bukanlah keadaan tekanan yang kami ingin gariskan. Di bawah hujah perdana di perwakilan kerajaan hari ini, tekanan produktiviti di mana analisis hujah kami akan ceritakan tentang bagaimana hari ini work-life balance sudah pun tiada, social life yang berkurangan disebabkan oleh kerja yang melampau secara tidak perlu warga dewan yang mulia. Analisisnya hari ini, kita dapat lihat bahawa adanya kehilangan identiti diri disebabkan hari ini keadaan yang dahulu adalah hobi sudah menjadi satu kerjaya yang dulu social media untuk update semasa sudah menjadi comparison culture dan membentuk budaya FOMO itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyebabkan hari ini tiada lagi masa sendiri untuk keseronokan diri sendiri yang pada akhirnya hari ini dalam analisis kedua saya ceritakan kepada anda berdasarkan Dr. Sharifah Cik Omar, pakar perubatan University Science Malaysia, mencatatkan bahawa hari ini disebabkan kerja berlebihan, disebabkan oleh pemikiran mereka yang melaksanakan transisi moden ini, ada sindrom metabolik berlebihan yang dikenali sebagai hormon reaktif badan adrenaline spike yang menyebabkan shutdown. Hari ini masalah yang timbul adalah masalah jantung, masalah darah tinggi dan sistem imun yang rendah yang dapat seawal usia belia ini warga dewan yang mulia. Jadi rangkumannya hari ini saya nak ceritakan kepada anda bagaimana hari ini keadaan generasi, bagaimana keadaan hari ini ia menjadi satu eksploitasi moden apabila ia tidak lagi menggunakan keadaan menggariskan kepada keadaan pemikiran Gen Z itu yang tidak selari dengan keperluan budaya hasil sebenar, maka mohon untuk usul diterima. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Zuhail Faris selaku Ketua Pembangkang untuk memulakan sesi bangkangan. Dipersilakan.
Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perlibatan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, suka untuk saya mengambil satu ibrah daripada kata seorang mantan Presiden Indonesia, Bung Soekarno, pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, nescaya aku gegarkan dunia. Tuan Yang di-Pertua Dewan menunjukkan hari ini golongan belia bukan sekadar golongan muda, tetapi aset paling berkuasa dalam membentuk masa depan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hal ini menegaskan bahawa tenaga, idea, keberanian dan semangat anak muda mampu menjadi pemacu perubahan besar dalam masyarakat dan negara kita yang tercinta ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka menjalankan fungsi sebagai ketua pembangkang anda hari ini, mari kita menganalisis apakah permasalahan di meja perwakilan kerajaan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali hari ini saya nak bangkitkan isu pada hari ini, mereka sebenarnya gagal untuk tunjukkan keadaan pengeksploitasi dan dieksploitasi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebab apa perkara ini kita perlu fahamkan terlebih dahulu? Sebab pembawaan mereka sendiri cakap bahawa eksploitasi ini adalah apabila keadaan di mana ada satu pihak ambil kesempatan demi kepentingan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, makna kata apa hari ini Tuan Yang di-Pertua? Makna kata hari ini kerajaan mengeksploitasi di meja perwakilan kerajaan tidak jelas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertanya-tanya dan saya tuntut yang kedua hari ini ceritakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, masalah mereka hari ini apabila mereka hari ini sekadar memfokuskan Gen Z ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka hari ini menafikan keperluan kemampuan golongan belia ini untuk melakukan budaya hasil. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya disebabkan Gen Z ini kononnya ingin satu pekerjaan yang fleksibel, pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang tidak menekan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin ini adalah pemahaman individu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau contoh saya Gen Z, saya hari ini adalah seorang yang suka untuk bekerja keras. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang membezakan antara budaya hasil dan yang bekerja keras. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ini saya daripada pukul 3 pagi tadi saya asyik untuk membincangkan bagaimana hari ini kita orang nak menang. Tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, mengenai masalah hujah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab dalam hujah pertama mereka ceritakan budaya hasil ini akan ada kesan kepada manusia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada masalah sakit dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya tunjukkan kepada anda bahawa mekanisme kerajaan sekarang hari ini sudah cukup baik. Sebab hari ini kita ada Akta Kerja 195 yang memastikan waktu kerja maksimum 8 jam sehari dan 45 jam seminggu. Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan mesti ada waktu rehat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana menunjukkan bahawa hari ini budaya hasil ini bukan satu bentuk eksploitasi moden. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang perlu dijernihkan dalam Dewan Perdebatan. Tuan-tuan dan puan-puan, maka saya boleh katakan hari ini kes meja perwakilan kerajaan seperti laksana golok kayu, kita tak makan, dijual, tidak laku. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sila. Tak ada. Datuk, hari ini keadaan perlindungan ini tidak pun menggariskan untuk pekerjaan seperti gig. Datuk, siapa kata kalau contoh hari ini sektor gig, Datuk, hari ini kita membincangkan mengenai budaya hasil. Budaya hasil ini bukan semata-mata gig. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab budaya hasil ni hari ini suka untuk saya tunjukkan seperti freelancer, pencipta content creator dan sebagainya. Hal ini tidak merupakan satu bentuk eksploitasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab mereka ada pilihan, mereka ada fleksibiliti untuk mereka menentukan bagaimanakah mereka nak menjalankan budaya hasil ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan satu bentuk eksploitasi moden. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tinggalkan perwakilan kerajaan, kita bergerak kepada perwakilan pembangkang. Dengan asas bangkangan kami hari ini yang kami akan tunjukkan kepada anda, Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia adalah bukan bentuk eksploitasi moden, melihatkan kepada tidak melanggar elemen eksploitasi berdasarkan kajian Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh ilmiah yang berjudul Study on Formation of National Strategy, yang mana yang pertama, ia adalah satu elemen eksploitasi apabila pertama tidak memberikan ganjaran setimpal setelah melakukan budaya hasil. Kedua, bukan tindakan belia untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dan yang ketiga, keadaan mengikat golongan belia untuk melakukan budaya hasil dan tiada pilihan yang akan diceritakan di dalam pengujahan kami di meja perwakilan pembangkang hari ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, mari kita bergerak kepada ujah di meja perwakilan pembangkang, iaitu pada hari ini kami akan tunjukkan kepada anda bahawa budaya hasil meningkatkan daya saing, kemahiran dan keboleh pasaran belia, dan bukan sekadar menindas mereka. Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami tunjukkan bahawa budaya hasil sebenarnya menjadi mekanisme yang mempercepatkan pembangunan
kemahiran belia dalam ekonomi moden. Dalam pasaran kerja hari ini, majikan tidak lagi menilai graduan berdasarkan sijil semata-mata, tetapi pengalaman praktikal, kemahiran tambahan dan keupayaan mengurus pelbagai tugasan budaya hasil memberikan ruang kepada belia untuk memperoleh kelebihan tersebut. Tuan Yang di-Pertua Dewan, ramai belia menggunakan kerja sambilan, freelancing, jualan digital atau perniagaan kecil untuk membina pengalaman sebenar sebelum memasuki pasaran kerja formal. Seorang yang menjadi ahli grafik sambilan contohnya bukan sekadar mencari duit, tetapi membina portfolio, jaringan pelanggan dan rekod kerja. Ini meningkatkan nilai pasaran mereka berbanding graduan yang hanya bergantung kepada sijil akademik. Tuan Yang di-Pertua Dewan, suka untuk saya menunjukkan bahawa menurut Telecorp Malaysia Graduate Tracer Study pada 2024, lebih 64% majikan di Malaysia mengutamakan pengalaman kerja sebenar dan kemahiran tambahan berbanding CGPA semata-mata. Tuan Yang di-Pertua Dewan, ketika mengambil graduan baru ini menunjukkan bahawa budaya hasil menjadi saluran penting untuk membina pengalaman tersebut. Tanpa budaya hasil, ramai graduan akan terus berdepan dengan masalah fresh graduate no experience dengan isi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang mengekang peluang mereka hari ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, tambahan pula dalam laporan World Economic Forum Future of Job 2025 menunjukkan perubahan menjelang 2030 menjadikan pembelajaran berterusan sangat penting. Belia yang aktif dalam hasil lebih cepat menguasai kemahiran digital seperti pemasaran media sosial, analitik data dan pengurusan pelanggan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka pada hari ini lebih penting lagi, hasil sebenarnya membentuk mentaliti keusahawanan. Statistik SP Corp Malaysia 2025 menunjukkan bahawa hampir 52 usahawan mikro baru yang berumur bawah 35 tahun, iaitu golongan belia, memulakan perniagaan sebagai side income sebelum menjadi perniagaan utama ini. Tuan Yang di-Pertua Dewan, ini membuktikan bahawa budaya hasil sering menjadi titik permulaan kepada mobiliti sosial, bukan perangkap eksploitasi. Tuan Yang di-Pertua Dewan, natijahnya budaya hasil ini memberikan ganjaran yang setimpal dan tidak melanggar elemen eksploitasi yang kami gariskan dalam Dewan Perdebatan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, maka tak ada apa yang sepita, mohon usul untuk ditolak Dewan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah balas yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Ihsan Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, para juri, meja kerajaan, pembangkang dan tuan yang di-Pertua yang saya hormati. Usul perbahasan Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia adalah bentuk eksploitasi moden harus kita terima isi Dewan. Sebelum kita bergerak kepada satu persatu masalah di meja pembangkang pada hari ini, mari saya bawa anda semua kita merujaah balik apa yang ingin dibawa oleh kerajaan dalam mentaklid usul perdebatan pada hari ini, yang di mana kerajaan pada hari ini menafsir frasa hasil sebagai bekerja secara berlebihan ataupun bahasa mudahnya workaholic. Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang di mana keadaan eksploitasi moden pula adalah apabila keadaan belia ini terjun ke dalam bidang-bidang seperti freelancer dan menjadi content creator dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu bergerak terus kita cerak satu persatu kebobrokan di pihak pembangkang pada hari ini. Apabila bangunnya selaku ketua pembangkang, apabila beliau menyoalkan kami apabila kami gagalkan tak menakrif maksud
eksploitasi moden itu. Sama ada beliau ini mereka mengeksploitasi ataupun dieksploitasi. Yang di mana selaku Perdana Menteri saya telah tafsirkan sebentar tadi, yang di mana beliau pada hari ini mereka mengeksploitasi diri mereka sendiri. Makna kata apa? Mereka mengeksploitasi dan pada masa yang sama mereka dieksploitasi oleh siapa? Oleh diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka sendiri memaksa diri mereka bekerja terlalu keras, alkoholik. Maka siapa yang dieksploitasi? Tubuh badan dan mental mereka itu sendiri hadiri sekadar. Seterusnya, masalah kedua di pihak Perdana Menteri apabila beliau menyatakan bahawa sudah ada akta yang menyatakan bahawa maksimum kerja 8 jam dalam sehari saja tuan-tuan dan puan. Dan di mana pada hari ini maksimum 8 jam kerja sehari ini adalah waktu kerja rasmi. Kenapa? Kita boleh lihat contohnya di accountant di syarikat Big Four seperti PwC, Deloitte, KPMG dan sebagainya. Yang di mana mereka ini tiap-tiap hari bekerja sehingga lewat malam, sehingga pukul 12 pun ada tuan-tuan dan puan. Oleh itu mati saja terus dakwaan oleh pihak bangkai sementara tadi. Bergerak terus kepada masalah di hujah meja pangkang pula. Kata mereka apa? Hasil ini, alkoholik ini dapat meningkatkan budaya saing. Saya katakan hujah ini sangat tak masuk akal. Kenapa? Apabila kita terlampau alkoholik, bukan tersebut akan mengurangkan daya saing kita, bukan meningkatkan daya saing. Kenapa? Ianya dapat mengurangkan produktiviti. Oleh kenapa tubuh kita yang kian lemah kerana terlampau memaksa tubuh badan kita bekerja terlebih masa tuan-tuan dan puan. Sebelum saya bergerak pada hujah, silakan satu. Datuk, sekarang budaya hasil ini adalah pilihan ataupun semata-mata untuk penuhi survival golongan belia ini. Yang berhormat, budaya hasil ini adalah pilihan. Tapi pilihan ini disalah tafsir oleh beliau. Kenapa mereka ingin kaya cepat dan terdesak. Oleh itu mereka terpaksa mengeksploitasi dan pada masa yang sama mereka dieksploitasi oleh diri mereka sendiri tuan-tuan dan puan. Bergerak kepada hujah kedua di meja pihak kerajaan, iaitu memperdaya beliau dengan ilusi kebebasan ekonomi tuan-tuan dan puan. Budaya hasil ini tuan-tuan dan puan oleh beliau pada masa kini menunjukkan yang menjadikan kejayaan kelihatan daripada segi yang pertama mudah, yang kedua cepat dan yang ketiga fleksibel tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, media sosial memaparkan pempengaruh, content creator dan juga usahawan muda yang hidup mewah sebagai sehingga ramai belia mula percaya bahawa yang pertama pekerjaan tetap tidak lagi relevan dan yang kedua kerja stabil membosankan tuan-tuan dan puan. Akibatnya ramai belia mula yang pertama meninggalkan pekerjaan yang stabil dan yang kedua menolak kerjaya jangka panjang tuan-tuan dan puan. Masalah yang timbul pada hari ini adalah apabila hari ini ramai belia meninggalkan pekerjaan tetap kerana stres dan yang kedua terlalu bergantung kepada ekonomi gig seperti Grab dan yang ketiga mahu menjadi content creator atau pengaruh sepenuh masa tuan-tuan dan puan. Dan di mana hari ini media sosial kerap kali mempromosikan budaya escape the matrix yang kerap didendangkan oleh Andrew Tate dan yang kedua budaya menjadi bos diri sendiri tuan-tuan dan puan. Oleh itu hal ini berpunca daripada yang pertama pengaruh media sosial, yang kedua budaya perbandingan sosial antara beliau dan yang ketiga ketidaksakan untuk menjadi kaya dengan segera. Oleh itu mereka ini terpengaruh dengan kandungan digital yang hanya menunjukkan kejayaan, kemewahan dan kebebasan tanpa mereka lihat risiko kewangan dan juga tekanan mental dan fizikal di sebalik budaya hasil tersebut tuan-tuan dan puan. Kesannya jika budaya ini diteruskan, beliau akan hilang kestabilan kewangan dan dalam jangka masa panjang generasi beliau ini akan lebih terdedah kepada hutang yang menjerat. Kerana apa? Terlalu mengejar kejayaan yang bersifat segera tuan-tuan dan puan. Memetik kajian dari platform Sumber Malaysia ZT yang melaporkan laporan komprehensif ini yang telah mendedahkan impak besar pengaruh terhadap keputusan pekerja, yang di mana 36% daripada responden golongan belia iaitu Gen Z ini berhenti kerja dan mengaku mereka meletakkan jawatan secara langsung akibat terpengaruh dengan nasihat gaya hidup yang dipaparkan oleh pencipta kandungan di media sosial dan tuan-tuan dan puan. Makna kata apa? Ini menunjukkan keadaan pada hari ini membuatkan beliau percaya bahawa mereka sedang mengejar kebebasan, sedangkan mereka hanya meninggalkan kestabilan ekonomi demi pengaruh yang dipromosikan di media sosial tuan-tuan dan puan. Hujah terakhir di meja kerajaan iaitu menormalisasikan keletihan sebagai simbol kejayaan.
Jika dahulu kita lihat, kejayaan ini dikaitkan dengan kestabilan hidup, kesihatan dan juga keseimbangan kerja dan hidup peribadi tuan-tuan dan puan-puan. Namun, hari ini kejayaan dilihat dalam kacamata beliau sebagai sebuah jika kita selalu sibuk, bekerja tanpa henti dan juga sentiasa penat tuan-tuan dan puan-puan. Akibatnya apa? Beliau semakin percaya bahawa semakin penat seorang itu, semakin berjayalah seseorang itu tuan-tuan dan puan-puan. Memetik kajian daripada indeks bahagian tempatan kerja daripada Job Street tuan-tuan dan puan-puan pada bulan lepas ini menunjukkan seramai 41% pekerja dalam kalangan Gen Z atau belia ini mengalami burnout susulan cabaran awal kerja, pembangunan kemahiran serta keperluan membuktikan diri dengan bekerja lebih masa secara sukarela. Inilah peer pressure yang disebutkan saya sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan itu saja, menurut dapatan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia telah menunjukkan lebih 1.6 juta pekerja ekonomi di Malaysia di mana majoritinya adalah belia dalam trend bekerja melebihi 14 jam sehari tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, saya ingin rangkumkan di sini bahawa Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia adalah bentuk eksploitasi moden harus kita terima seisi Dewan. Berdasarkan dua hujah yang telah dibawakan oleh saya, iaitu apa? Yang pertama, memperdaya belia dengan ilusi kebebasan ekonomi dan yang terakhir menormalisasikan keletihan sebagai simbol kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Nazim Adam, Timbalan Ketua Pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah menjadi kebiasaan untuk perwakilan pembangkang memperbaiki segala kekilafan di meja pihak perwakilan kerajaan pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab di peringkat pertama sekalipun, mereka ini saya boleh katakan ialah sebuah perwakilan yang tidak memahami usul perdebatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sewaktu Datuk Perdana Menteri membuka usul perdebatan, tak pernah pun kita dengar beliau menggariskan pemisah kepada hasil dan bekerja keras Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekadar mereka sebenarnya sudah pun keliru sama ada budaya hasil ini boleh disamakan dengan bekerja keras ataupun tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu masalah pertama. Masalah kedua Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka ini ialah sebuah perwakilan yang bersikap pukul rata Tuan Yang di-Pertua. Sebab kata mereka tekanan ekonomi, tekanan produktiviti memang ada Tuan Yang di-Pertua, tetapi disebabkan tekanan ekonomi inilah dan
pada hari ini kapasiti belia untuk mengadaptasi terhadap tekanan ekonomi menjadi jalan penyelesaian kepada bagaimana belia mampu sahaja untuk membudayakan hasil tuan yang di-Pertua Dewan. Itu adalah masalah di meja pihak perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masalah ketiga ialah mereka ini sebuah perwakilan yang sudah pun tersalah buka usul perdebatan sebab mereka tak pernah menganalisis apa sebenarnya kapasiti belia beradaptasi dengan tekanan ekonomi tuan yang di-Pertua Dewan. Betul, tekanan ekonomi kita pada hari ini sudah pun dikatakan stabil tuan yang di-Pertua Dewan. Kadar pengangguran belia Malaysia pada hari ini asalnya melebihi 13% hingga 14%, menurun sekitar 10.3% pada tahun 2025 tuan yang di-Pertua Dewan. Tapi sekarang kita tak boleh nafikan ada sesetengah belia yang masih lagi terkesan dengan tekanan ekonomi ini tuan di-Pertua. Sebab itu anda perlu sebagai sebuah kerajaan, anda perlu analisis apa sebenarnya kapasiti dalam kita ingin menilai belia ini mampu mengadaptasi terhadap tekanan tuan yang di-Pertua Dewan. Itu masalah konsep di meja pihak perwakilan kerajaan. Masalah hujah pula tuan yang di-Pertua Dewan, tak kala Datuk Perdana Menteri pada hari ini bagi hujah, budaya hasil ini menjejaskan tahap produktiviti disebabkan budaya hasil ini tuan yang di-Pertua Dewan. Salah, sebab di peringkat pertama sekalipun anda tak pernah gariskan apa sebenarnya budaya hasil dan bekerja keras tuan di-Pertua Dewan. Saya bagi analogi mudah. Kalau hari ini anda bekerja seorang doktor, kalau hari ini anda diminta untuk bekerja 10 hingga 12 jam sehari, itu budaya hasil ataupun bekerja keras tuan yang di-Pertua Dewan. Tak pernah pun mereka analisis tuan yang di-Pertua Dewan. Itu masalah Perdana Menteri. Masalah di meja pihak perwakilan, kita bergerak kepada rangkuman di meja pihak perwakilan kerajaan. Saya boleh katakan mereka ini seperti gelagah boreh rambutan. Orang lain berbunga, ia berbunga. Orang lain berbuah, ia tidak. Sila. Tak ada. Mana kata mereka bersetuju sahaja dengan kami tuan yang di-Pertua Dewan. Maka bergerak kepada hujah kedua dan ketiga di meja pihak perwakilan kerajaan tuan yang di-Pertua Dewan. Hujah kedua, kami akan menilai bagaimana budaya hasil pada hari ini tidak menjejas, tidak dalam keadaan mengeksploitasi tuan yang di-Pertua Dewan. Tak kala pada hari ini budaya hasil lebih dilihat sebagai strategi adaptasi ekonomi, bukan eksploitasi moden tuan yang di-Pertua Dewan. Masalah pada hari ini, budaya hasil dalam kalangan belia Malaysia sebenarnya muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan ekonomi dan teknologi tuan yang di-Pertua, bukan semata-mata eksploitasi. Sekarang ramai belia memilih menjalankan pekerjaan sampingan, freelancing atau perniagaan kecil kerana memberi fleksibiliti masa, peluang menjana pendapatan tambahan dan ruang membina kemahiran yang tidak ditawarkan oleh pekerjaan konvensional tuan yang di-Pertua Dewan. Menurut Khazanah Research Institute KRI, hampir 38% belia Malaysia berumur 20 hingga 34 tahun terlibat dalam kerja sampingan atau pendapatan kedua pada tahun 2024, dan sebahagian besar menyatakan sebab utama adalah untuk menambah simpanan, membayar komitmen serta memulakan perniagaan sendiri, bukan kerana dipaksa majikan tuan yang di-Pertua Dewan. Inilah yang menunjukkan ramai belia hari ini menggunakan hasil sebagai alat mobiliti ekonomi untuk keluar daripada kelompok berpendapatan rendah tuan yang di-Pertua Dewan. Malah suka untuk saya lampirkan laporan daripada dosa Jun 2025 menunjukkan jumlah on account workers, pekerja yakni pekerja-pekerja sendiri, meningkat kepada 3.2 juta orang tuan di-Pertua Dewan, naik daripada 3.18 juta bulan lepas tuan di-Pertua Dewan. Peningkatan ini membuktikan semakin ramai rakyat termasuk belia memilih untuk bekerja secara bebas tuan di-Pertua Dewan. Kalau hari ini pihak kerajaan kata, belia dieksploitasi tuan di-Pertua Dewan, kita akan lihat penurunan. Tetapi sebaliknya, angka ini meningkat tuan yang di-Pertua Dewan.
Itu adalah hujah kedua Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hujah ketiga pula Tuan Yang Pertua, kami akan menilai bagaimana budaya hasil ini ialah bukan bentuk eksploitasi moden apabila belia masih mempunyai kuasa membuat keputusan dalam memilih cara kerja mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Isunya sekarang dalam realiti semasa Tuan Yang di-Pertua Dewan, belia hari ini mempunyai lebih banyak pilihan sumber pendapatan berbanding generasi terdahulu melalui platform digital, media sosial dan pekerjaan jarak jauh Tuan Yang di-Pertua Dewan. Laporan MDEC 2025 menunjukkan lebih 1.1 juta rakyat Malaysia terlibat dalam ekonomi digital bebas, termasuk freelancing, jualan atas talian dan pencipta kandungan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebahagian besar adalah belia yang memanfaatkan platform untuk membina jenama peribadi dan pendapatan sendiri. Banyak yang memilih model ini kerana ia menawarkan fleksibiliti berbanding pekerjaan pejabat 9 hingga 5 Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka kewujudan tekanan ekonomi tidak bermaksud semua keputusan belia terbatal Tuan Yang di-Pertua. Mereka masih menilai risiko, manfaat dan peluang hidup Tuan Yang di-Pertua Dewan. Oleh itu, budaya hasil tidak wajar digeneralisasikan sebagai satu bentuk eksploitasi moden Tuan Yang di-Pertua Dewan. Secara rangkumannya, kami di meja pihak perwakilan pembangkang sudah pun tunjukkan kepada anda rasionalnya pada hari ini, budaya hasil tidak wajar untuk kita lihat sebagai satu bentuk eksploitasi moden Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka tidak ada apa yang saya pinta, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya saya mempersilakan Menteri Pertahanan dari Kerajaan Yang Berhormat Hidayah untuk memulakan hujah lanjutan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Barisan Hakim, Tuan Yang di-Pertua, Pembangkang Kerajaan. Usul hari ini, Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia merupakan bentuk eksploitasi moden pada hari ini. Terus kepada permasalahan daripada pihak perwakilan pembangkang. Sejak bangunnya Ketua Pembangkang sebentar tadi, katanya golongan muda pada hari ini merupakan aset yang paling berkuasa. Mereka mempunyai keberanian dan juga semangat yang luar biasa kerana mereka ini mampu untuk memacu negara kita pada satu masa nanti. Saya teruskan dengan apa yang akan kami di pihak perwakilan kerajaan katakan, bahawa pihak pembangkang pada hari ini cuba untuk menjual naratif romantik bahawa belia hari ini memilih untuk bekerja 16 jam sehari kerana mereka penuh bersemangat. Ini adalah salah satu penafian kepada realiti pada hari ini. Kerana apa? Apabila gaji pokok kita tidak setara dengan inflasi dan kos sara hidup kita pada hari ini, memang melibatkan pelakuan pekerjaan tambahan dan ianya bukanlah satu dari pilihan. Kerana apa? Strategi kelangsungan hidup ini penting supaya tidak berlakunya eksploitasi moden terhadap diri mereka. Anda tidak boleh menamakan tindakan seseorang yang terpaksa untuk memandu hailing dan sebagainya pada waktu malam selepas tugas hakiki mereka
kerana itu adalah sebagai satu pilihan bebas. Sedangkan pada hari ini adalah keterpaksaan ekonomi yang membiarkan mereka ini terus terdesak tanpa perlindungan semata-mata. Dan saya teruskan lagi dengan apa yang dikatakan oleh itu pembangkang sebentar tadi. Katanya pada hari ini budaya hasil akan meningkatkan kebolehpasaran dan kemahiran beliau pada hari ini. Katanya akan meningkatkan lagi penggunaan majikan tidak mengikuti saja semata-mata, tapi ianya mengikuti juga dari segi pembinaan portfolio dan tidak bergantung kepada sisi akademik, dan mereka mengutamakan pengalaman dan kerja bila beliau pada hari ini. Yang berhormat, memang budaya hasil ini membina daya tahan, disiplin dan pelbagai kemahiran. Tetapi kebanyakan kerja hasil pada hari ini adalah kerja yang berkemahiran rendah dan menyekat potensi sebenar beliau pada hari ini. Hal ini kerana apa? Pihak pembangkang mendakwa bahawa budaya hasil ini meningkatkan kemahiran beliau. Hakikatnya, apabila seorang graduan universiti terpaksa habiskan 8 jam sehari untuk hantar makanan, makna kata budaya hasil ini tidak melatih beliau untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan, namun ianya melatih beliau untuk meletihkan minda dan juga fizikal mereka sendiri. Kerana apa? Berdasarkan indeks kebahagiaan tempat kerja oleh Job Seek by Seek dengan izin yang diketua, sebanyak 41% pekerja di Malaysia mengalami keletihan yang melampau ataupun burnout dengan izin yang diketua. Laporan tersebut juga menegaskan bahawa golongan Gen Z adalah kelompok yang paling tertekan dan kurang gembira berbanding dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Ini disebabkan oleh tekanan yang membuktikan keupayaan diri di awal pekerjaan beliau ini tidak mampu untuk melakukan budaya hasil pada masa kini. Menurut laporan indeks kesihatan mental beliau juga, pada hari ini Malaysia secara keseluruhannya berada pada tahap risiko sederhana. Kerana apa? Kita mengalami masalah mental dari segi 6 daripada 10 belia mengalami gejala kebimbangan, iaitu anxiety yang semakin meningkat. Sebab itu saya katakan pada hari ini budaya hasil tidak membina ketahanan mental dan kepuasan diri kepada remaja. Kerana apa? Pembangkang hari ini cuba menjustifikasikan penindasan fizikal ini dengan istilah psikologi yang indah. Realitinya manusia pada hari ini mempunyai had biologi yang mereka menukar keletihan mental dan fizikal beliau menjadi satu bentuk kebanggaan. Adalah teknik manipulasi yang paling tidak baik saya katakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Laporan daripada WHO juga menyatakan bahawa secara rasmi mereka telah mengklasifikasikan burnout ini sebagai satu sindrom pekerjaan itu sendiri. Bergerak kepada timbalan ketua pembangkang sebentar tadi di bawah hujah budaya Datuk satu. budaya hasil tidak mengeksploitasi. Katanya strategi adaptasi ekonomi pada hari ini dapat menyesuaikan ekonomi dengan belia-belia kita pada hari ini. Namun pada hari ini yang berhormat, belia yang melakukan kerja 2 hingga 3 secara sukarela, hakikatnya ianya adalah bukan pilihan utama, tetapi keterdesakan untuk melangsungkan kehidupan. Apabila sistem ekonomi ini memaksa mereka untuk bekerja sehingga 16 jam sehari semata-mata untuk membayar rumah, memenuhi keperluan asas, itu bukanlah kebebasan. Ini adalah perhambaan kepada ekonomi moden. Silakan Yang Berhormat. Datuk, sekarang budaya hasil ini adalah satu tindakan realistik. Kalau pada hari ini beliau buat budaya hasil untuk tambah pendapatan, kenapa pada hari ini anda nak kata golongan beliau ini perlu bergantung kepada bantuan kerajaan? Yang Berhormat, sebab itu saya katakan, kenapa kita nak kena berikan bantuan kepada golongan belia? Sedangkan kalau pada hari ini budaya hasil ini adalah satu pilihan bebas dan adil seperti yang kita katakan, kenapa trend ini majoritinya berlaku dalam golongan B40? Dan pada hari ini juga, sekiranya kita katakan bahawa ekonomi kita telah stabil, mengapa gaji pekerjaan utamanya adalah lumayan, mengapa beliau masih lagi akan memilih untuk melakukan kerja-kerja budaya hasil ini kalau perkara ini telah pun diselesaikan? Sebab itu saya katakan apa yang dikatakan oleh timbalan ketua pembangkang sebentar tadi, katanya budaya hasil ini tidak akan mengeksploitasi remaja belia-belia pada hari ini. Sebab itu saya katakan perkara ini tidak pernah wujud daripada kami di Dewan Perwakilan Kerajaan. Budaya hasil ini tidak mampu untuk memastikan bahawa remaja ini tidak akan dieksploitasi. Kerana apa? Ianya akan memberikan kesan sampingan kepada remaja-remaja, kepada belia-belia tersebut. Di bawah hujah merdeka yang kedua, saya teruskan dengan apa yang kami katakan di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini. Kami telah tekankan bahawa yang pertama, tekanan produktiviti akan semakin menurun. Kerana apa? Kehilangan identiti diri disebabkan hobi yang dahulu kita
menjadikan kerjaya pada hari ini. Disebabkan sosial media ini terdapat banyak masalah-masalah dari segi kerja yang berlebihan, masalah jantung dan juga masalah darah tinggi ataupun krisis kesihatan fizikal dan kronik yang disebabkan oleh eksploitasi masa. Tenaga ini beri kesan langsung kepada fizikal dan juga mental. Tertegakkan apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri saya pada hari ini, iaitu menormalisasikan keletihan sebagai simbol keberjayaan. Saya kira ini tidak patut untuk kita lakukan. Kerana apa? Penyakit mental dan kegolongan tekanan ini memberikan kesan buruk untuk sentiasa menjadikan yang terbaik. Kerana apa? Apabila kita bandingkan kejayaan kita dengan kejayaan orang lain, ini adalah satu perkara yang tidak patut kita lakukan. Kerana setiap orang mempunyai ciri-ciri dan experience dengan izin yang berbeza. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan dari Kerajaan. Pembahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Akilah Hasyah selaku pembangkang pertama dari pihak pembangkang untuk mengemukakan hujah lanjutan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan buat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Salam perdebatan buat semua. Pada hari ini, saya membawa sebekas cahaya kebenaran yang tak tahu suacana pada hari ini bukan sekadar retorik kosong. Kerana usul masih lagi sama, iaitu Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia merupakan bentuk eksploitasi moden. Sebelum kita teruskan agenda, mari kita selidiki apakah permasalahan kerajaan pada hari ini. Kerana bangunnya Perdana Menteri sebentar tadi bahawa mereka membawa pendefinisian usul yang kurang tepat dalam usul pada hari ini. Kerana saya sifatkan kerajaan pada hari ini tidur satu bantal tapi mimpi lain-lain. Kerana PM pada Perdana Menteri pada awalnya mengatakan eksploitasi moden iaitu ambil kesempatan terhadap pihak lain pada masa kini. Namun bangun pula Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa eksploitasi moden ini apabila keadaan belia terjun ke dalam dunia freelancer dan influencer. Adakah mereka bersama-sama dalam perdebatan ini? Dan mereka tak menjawab langsung pertikaian kami di pihak pembangkang, iaitu untuk menggariskan kerja keras dengan hasil. Kerana mungkin pada hari ini, kalau kami katakan pada hari ini kami kerja keras untuk berbidas dengan mereka, adakah ada satu eksploitasi di situ? Jadinya seterusnya mereka pada hari ini membawa andaian bahawa eksploitasi itu sendiri diri sendiri, sedangkan individu yang memilih untuk bekerja keras, mereka sendiri yang akan mendapat ganjaran pada akhirnya, bukannya orang lain. Bangun pula Menteri ketiga yang mengatakan tentang tekanan ekonomi. Namun pada hari ini memanglah ada tekanan ekonomi. Macam mana tindakan realistik untuk belia bertindak? Itu yang kita ingin bincangkan. Namun takkanlah nak harap bantuan kerajaan sahaja. Jadi apabila belia menyertai side hasil ini, mereka meningkatkan jaringan mereka, meningkatkan skill mereka bukan sahaja daripada tekanan ekonomi semata-mata. Dan pada hari ini kerajaan juga keliru dengan pendapatan tambahan, dengan pendapatan survival, kerana mereka tak menjawab segala ancaman daripada Datuk Nazir sebentar tadi. Jadi bergerak pula kepada hujah perdana mereka di pihak kerajaan yang mengatakan bahawa tekanan produktiviti apabila mereka ada side hasil, sedangkan akta kerajaan yang menjadi mekanisme dalam pihak kerajaan sebentar tadi dah menjawab, kerana akta ini melindungi yang memang telah diberikan, yang memang telah dikatakan
ini bahawa pada hari ini kita tidak akan mengeksploitasi mana-mana pekerja walaupun ada had tertentunya. Kerana pada hari ini kita boleh nampak dari sudut yang lain bahawa 45% rakyat pernah buat ekonomi gig, di mana gig ekonomi dah jadi salah satu pendapatan tambahan normal, bukannya mencuri masa mereka kerana masa yang fleksibel. Bangkit pula hujah kedua daripada Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan hasil ini kerja berlebihan. Sedangkan kerja berlebihan tidak mengeksploitasi mana-mana pihak kerana apabila pendapatan untuk mereka itu merupakan salah satu ganjaran yang mereka akan dapat. Adakah ganjaran itu tidak mahu oleh semua orang? Semestinya ganjaran adalah salah satu yang diingini oleh setiap belia. Hujah kedua mereka juga agak pincang kerana mereka katakan kejayaan pada fikiran belia pada hari ini kerana mereka nak kejayaan cepat dan mudah, dan media sosial pada hari ini membasuh ideologi mereka dengan membawa pengaruh yang hidup mewah, dan ramai belia yang rasa kerja tetap ini tidak menyeronokkan. Sedangkan pada hari ini mereka mengecam pengaruh, sedangkan yang ditunjukkan dan diagungkan bukan semata-mata kemewahan dan ganjaran semata-mata. Semestinya pengaruh menunjukkan apa yang mereka perlu hadapi untuk mencapai satu-satu tahap kejayaan mereka. Seperti saya boleh kaitkan dengan generasi Z pada sekarang ini, Sofia Shah iaitu salah satu influencer media sosial yang dikatakan dan dicanang-canang dengan kemewahan. Namun beliau juga menunjukkan betapa susahnya dia untuk menjadi salah satu yang berjaya, kerana apabila dia berjaya membangkitkan nama Malaysia di London 2026, apabila menemui hudakatan seorang CEO untuk Huda Beauty pada hari ini, adakah pengaruh seperti berikut memberi ideologi yang salah kepada anak-anak muda? Satu yang Muhammad. Seterusnya, kita bergerak kepada hujah kerajaan yang di mana kerajaan mengatakan bahawa belia meninggalkan kerja yang tetap dan jaminan hidup. Makanya di sini apa yang saya katakan bahawa mereka tidak menunjukkan langsung keterjaminan kerja tetap itu stabil dan berikan kerja itu tetap pada masanya. Kerana pada masa 2020 selepas era PKP, 53% pekerja yang sama ada swasta dan kerajaan diberhentikan. Makanya mereka tak menunjukkan apa-apa keterjaminan dalam kerja yang ada. Silakan. Adakah Muhammad nak kata kalau pekerjaan tu dapat pendapatan tapi beri kesan buruk pada mental dan fizikal, ianya bukan satu bentuk eksploitasi? Silakan. Jika kita melihatkan kepada eksploitasi moden yang mereka katakan pada hari ini, mereka tidak menyatakan bahawa masalah tekanan mental itu merupakan salah satu cara untuk kita tunjuk eksploitasi. Hujah ketiga mereka iaitu mengatakan normalisasi letih sebagai kejayaan. Namun pada hari ini saya ingin katakan bahawa kerajaan pada hari ini hanya melihatkan kepada letih itu merupakan satu kesalahan untuk berjaya. Kerana memanglah semua pekerjaan memang letih, tapi apa ganjaran selepas kita melakukan sesuatu itu yang kita dapat selepas itu merupakan titik yang paling kita patut diukur, kerana ganjaran sepatutnya yang kita fikirkan pada hari ini. Pada hari ini, kerajaan hanya menjadikan letih sebagai isu yang menjadikan eksploitasi kepada belia. Pada hari ini saya katakan bahawa letih sebenarnya bukanlah eksploitasi yang ingin ditunjukkan. Beralih pula kepada pihak pembangkang yang mengatakan eksploitasi usul pada hari ini patut ditolak, melihatkan kepada budaya hasil meningkatkan daya saing. Kedua, budaya hasil lebih dilihat sebagai strategi adaptasi. Dan ketiga, belia masih mempunyai kuasa membuat keputusan dalam memilih cara kerja mereka. Dengan itu, mohon untuk usul ditolak. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Perbahasan diteruskan lagi dengan sesi penggolongan. Kedua-dua pasukan akan diberi masa 1 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggolongan masing-masing.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Pembahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Dengan itu, saya mempersilakan wakil pihak pembangkang untuk memulakan sesi penggulungan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perkhidmatan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Gerak dalam arena penggulungan hari ini. Sebelum itu, bacaan semula usul Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan belia merupakan bentuk eksploitasi moden Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka dalam memulakan arena penggulungan, mari kita lihat dulu apakah sebenarnya permasalahan perwakilan kerajaan hari ini terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, mereka hari ini tidak memahami apakah sebenarnya budaya hasil ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Budaya hasil ini adalah satu pekerjaan tambahan daripada pekerjaan yang sedia ada tuan-tuan dan puan-puan, misalnya freelancer, pencipta kandungan video ataupun content creator dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang mana pekerjaan-pekerjaan ini menawarkan flexibility tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksud kata hari ini, kebimbangan mereka adalah apabila mereka akan melakukan budaya hasil ini, mereka akan tinggalkan pekerjaan mereka. Tidak perlu, sebab walaupun mereka dengan pekerjaan sedia ada, mereka masih boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan hasil ini tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, mengenai mereka kata adalah keadaan eksploitasi ini adalah apabila mereka mengeksploitasi diri sendiri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalaulah macam tu, hari ini saya nak kahwin dan saya hari ini akan melakukan pekerjaan hasil dan saya akan dapat duit dan saya akan berkahwin. Jadi, adakah itu adalah satu bentuk eksploitasi? Padahal itu akan memberikan satu kesan yang positif terhadap diri saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Ketiga, hari ini mereka adalah seorang perwakilan yang anti perubahan. Sebab dalam ekonomi kita hari ini yang berubah dengan adanya wujudnya AI dan tingkatkan pekerjaan yang berlandaskan digital, inilah keadaan kita perlu untuk buat adaptasi. Bukan sekadar hari ini bila wujud masalah produktiviti terus kita jangan lakukan budaya hasil tuan-tuan dan puan-puan. Dan budaya hasil ini suka untuk saya tunjukkan kepada anda bahawa ia bersifat flexibility dan berbagai tuan-tuan dan puan-puan. Maka timbang tara dalam Dewan Perubatan hari ini, iaitu pertama, perwakilan kerajaan hari ini sekadar melihat perkara buruk semata-mata tuan-tuan dan puan-puan dan bersikap individualistik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab mereka hari ini tidak pertikai pun apakah ganjaran yang ditawarkan oleh budaya hasil ini tuan-tuan dan puan-puan. Cukup mereka tunjukkan burnout apabila tindakan itu dilakukan sendiri oleh golongan belia, terus mereka salahkan budaya hasil tuan-tuan dan puan-puan, padahal itu tindakan sendiri oleh golongan belia itu sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat kepada perwakilan pembangkang hari ini, yang mana kami tunjukkan kepada anda bahawa budaya hasil ini bukanlah satu bentuk eksploitasi moden kerana tidak melanggar tiga elemen eksploitasi yang telah kami gariskan dalam Dewan Perubatan hari ini, iaitu berdasarkan oleh kajian Institut Maklumat dan Analisis Pasar Buruh Ilmiah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana hari ini kami berjaya menunjukkan bahawa ia tidak langsung melanggar ketiga-tiga elemen itu tuan-tuan dan puan-puan. Makna kata apa? Kalaulah hari ini ia tidak melanggar segala elemen ini, ia bukan adalah satu bentuk eksploitasi moden tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam pembawaan kami juga, kami tunjukkan kepada anda dalam hujah 1, iaitu budaya hasil ini meningkatkan daya saing kemahiran dan kebolehpasaran belia. Ia dapat mempercepatkan pembangunan kemahiran belia. Dalam ekonomi moden sekarang, pasaran pekerjaan menuntut belia untuk ada nilai tambah seperti pengalaman praktikal, kemahiran tambahan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hujah kedua, kami ceritakan kepada anda bahawa budaya hasil ini lebih dilihat sebagai strategi adaptasi ekonomi tuan-tuan dan puan-puan dan sebagai satu bentuk eksploitasi moden. Sebab ia memperlihatkan kepada kapasiti belia itu sendiri yang mampu saja untuk mengadaptasi terhadap tekanan ekonomi semasa tuan-tuan dan puan-puan. Takkanlah hari ini belia tidak mahu lakukan apa-apa disebabkan tekanan ekonomi kita yang mencabar tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hujah ketiga, kami tunjukkan kepada anda bahawa belia masih mempunyai kuasa dalam membuat keputusan dalam memilih cara mereka bekerja tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa hari ini kita ada budaya hasil menawarkan flexibility. Contoh Khairul Amin yang pada asalnya adalah seorang engineer tapi pada akhirnya menjadi seorang content creator disebabkan budaya hasil ini dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik daripada pekerjaan yang sedia ada tuan-tuan dan puan-puan. Maka tiada apa yang kita mohon untuk usul Tuan Dewan. Assalamualaikum.
Terima kasih diucapkan kepada wakil dari pihak pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, seterusnya saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk menamatkan sesi penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara. Warga Dewan yang mulia, bacaan usul buat kali terakhir. Dewan ini percaya budaya hasil dalam kalangan adalah bentuk eksploitasi moden perlu untuk kita terima sisi Dewan. Baiklah, kita terus kepada pemahaman asas apakah sebenarnya bawaan kerajaan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana keadaan hari ini kami bukan nak menuntut kepada keadaan belia ni dieksploitasi ataupun tidak, warga Dewan yang mulia, tetapi adalah kepada keadaan ia adalah bentuk moden ataupun tidak, warga Dewan yang mulia. Hari ini dalam status quo semasa, kita telah pun perlu sama-sama setuju yang hari ini keadaan eksploitasi ini wujud sahaja. Namun, adakah keadaan eksploitasi ini terjadi disebabkan keadaan tidak moden ataupun keadaan moden? Perkara itulah yang perlu untuk kita debatkan sebenarnya dalam Dewan Perdebatan. Sebab tu, kes kerajaan hari ini kami bawakan di mana memperlihatkan kepada konstruktif pemikiran Gen Z ini tak selari dengan keperluan budaya hasil sebenar. Kenapa kami katakan begitu? Kerana kami telah ceritakan ada 3 keadaan: daya saing, bangunkan diri dan capai mobiliti sosial yang tak dapat dipenuhi dengan pemikiran Gen Z yang menekan-nekan nak perkara ini dilaksanakan dengan cepat, fleksibel dan selesa, warga Dewan yang mulia. Keadaan itulah yang kami bawakan dalam Dewan Perdebatan sebenarnya. Tetapi di mazhab kerajaan pembangkang hari ini hanya bercerita tentang hari ini eksploitasi ini bukanlah satu eksploitasi pun, warga Dewan yang mulia. Dalam keadaan kerajaan, kami ceritakan melalui 3 keadaan yang mengikat, iaitu sosial, di mana hari ini adanya produktiviti yang berkurangan dan hilangnya identiti disebabkan keseimbangan kerja hidup yang tidak stabil, dan krisis kesihatan yang berlaku disebabkan hari ini Gen Z ini telah pun melompat kerja daripada keadaan hari ini kerja yang sedia ada kepada kerja gig, warga Dewan yang mulia, yang tidak pun dilindungi secara sepenuhnya. Keadaan transisi adaptasi masalah yang melalui cara yang salah inilah keadaan Gen Z yang moden ataupun ekspektasi moden yang sebenarnya dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Jadi, tuntutan produktiviti melampau ini adalah satu keadaan ekspektasi moden terhadap diri sendiri yang dilakukan oleh generasi Z, warga Dewan yang mulia. Sebab itu, dalam pahaman kerajaan ini, kami telah ceritakan keadaan-keadaan ini. Bagaimana keadaan pembangkang hari ini tak bertembung dan bermasalah terhadap hujah mereka adalah dalam hujah perdana, mereka ceritakan ada peningkatan daya saing. Di mana hari ini ada perniagaan kecil, pengalaman tambahan dan sebagainya. Persoalannya hari ini
adakah keadaan ini adalah keadaan hasil ataupun yang kami konsepkan hari ini adalah workaholic ataupun bekerja keras warga Dewan Yang Mulia? Dan keadaan anda hanya ambil literal secara separuh-separuh untuk didefinisikan dan dijadikan kes. Itulah keadaan anda tak fahami usul yang sebenar warga Dewan Yang Mulia. Masalah kedua pula, di saat hari ini keadaan mereka cerita tentang budaya hasil ini tak eksploitasi sebab ada strategi adaptasi. Warga Dewan Yang Mulia, hari ini kan kami dah kata dia sebenarnya memang ada adaptasi, cuma adaptasi dengan cara yang salah. Itulah yang menyebabkan hari ini tuntutan kebaikan yang ada terhadap pembangunan hari ini tak dapat bergerak selari dengan apa yang akan dialami oleh generasi kesian dengan kami, generasi strawberry ini yang ditekan disebabkan oleh masalah sendiri warga Dewan Yang Mulia. Dan masalah hujah ketiga mereka hari ini tak menjawab tuntutan langsung. Sebab hari ini mereka lah yang sebenarnya memukul rata hari ini daripada keadaan cerita. Hari ini ada 1.1 juta terlibat dengan semua pembangunan dan sebagainya. Hari ini adakah keadaan ini mereka ini adalah golongan-golongan belia T20 itu tak takluk pun kepada keadaan B40 yang kami ceritakan. Rangkumannya, kami telah ceritakan bagaimana hari ini budaya hasil adalah keadaan kerja keras yang membentuk eksploitasi moden melalui konstruktif pemikiran Gen Z ini yang tak selari dengan keperluan hasil yang sebenar. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada wakil daripada pihak kerajaan. Sidang Dewan yang dihormati, maka tamatlah sesi perdebatan kita pada kali ini. Untuk makluman semua, pusingan separuh akhir ini merupakan pusingan senyap. Oleh itu, tiada komen maupun pengumuman keputusan akan dibuat bagi pusingan ini. Dengan ini, Dewan ini ditangguhkan dan semua peserta diminta untuk kembali ke bilik roll call. Keputusan akan diumumkan di dalam bilik roll call sebentar lagi. Semua ahli